Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Botak Berbual. So, sudah lama kita tak berbual secara podcast. Bulan puasa itu kita rehat. So, bulan Syawal ni, bulan Syawal ni kita bersambung semula podcast secara ringkas daripada saya, Botak Berbual. Jadi pada anda yang baru saja menonton podcast saya ni, boleh like, komen dan subscribe saya punya YouTube. Boleh cari kat YouTube Botak Berbual. Ataupun kepada anda yang nak follow TikTok saya akan ada buat preview video kat situ. So boleh search kat TikTok Abang Botak Property, ataupun follow ataupun add friend saya dekat Facebook. Tulis saja Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, IKHSAN. Baik, hari ini sempena Syawal yang ke Syawal yang ke 10 11 macam itulah. So hari ini kita ada tetamu khas. Sebelum ni semuanya gentleman, lelaki. So kali ni kita invite seorang wanita. Dulu sebab title cik, sekarang dah title puan lah. Okay. Kecil molek, dia hitam manis. So, saya mempersilakan Puan Siti Aisyah binti Rosli. Betul Siti Nur Aisyah. Oh, Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah binti Rosli. Ya. Apa khabar saya, Cah? Alhamdulillah, sihat. Macam mana sekarang kehidupan macam mana tu? Lepas berkahwin, dulu bujang, fikir diri sendiri. Betul. Sekarang berkahwin berbeza dunia. Beza. Sangat beza. Berubah. Mungkin tak 180 lah, tapi 90 darjah berubah lah. 90 darjah berubah. Apa yang menjadi perubahan dari segi kehidupan tu? Contohnya lah. Okay, salah satu dia kita punya preparation hidup lah. Kalau dulu nak bersiapkan untuk diri sendiri je. Sekarang dah kena fikirkan, baju, hari ni aku pakai baju hitam, husband aku kena pakai baju hitam. Contoh. Dan antara yang paling dekat lah persiapan raya. Dulu saya buat persiapan raya, pergi cari baju kat bazar, paling pun online lah. Sepasang dah. Tahun ni dah kena fikir rumah kita, rumah mertua, kampung, husband sebelah mana. So itu semua dah menjadi satu penambahan komitmen lah. Itulah antara perubahan dia. Dari segi pengurusan masa, bangun pagi pukul berapa, pukul berapa, semua tu berubah. Ya, itu semua berubah. Daripada tak pandai masak boleh jadi pandai masak, betul? Bang, saya dulu zaman saya masak tau. Bukan waktu puasa je. Semua jahat dah. Semua ingat saya pandai masak. Saya tak pandai masak. Okay, abang cakap abang. Bukan Aisyah. Okay, Syah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Apa sihat? So alhamdulillah. So raya tu dia balik mana kampung? Raya pertama siang saya di Keluang. Lepas tu malam saya bergerak ke Segamat. Sehingga raya ke 3 lepas tu saya patah balik Keluang semula. Sebab tak habis lagi raya rumah sebelah saya. And then raya ke 5 rasa saya baru balik ke kampung suami nombor 2 pula. Suami nombor 2? Tak, maksudnya kampung dia ada 2, belah ayah dan belah ibu dia. Jadinya belah mak dia saya raya kat Selamat, belah ayah dia saya rasa keluarga yang kedua lah. Ingat tadi cakap suami nombor 2. Jangan bang, nak usah berzalik. Gurau Cah. Takut dia ni. Okay, Cah. So hari ni kita nak berbual santai je dekat saya punya podcast ni. Kita tak ada spesifik topik lah, secara random lah. Jadi nak tahu siapa Siti Aisyah ni sebenarnya. Lahir dekat mana dulu, sekolah dekat mana, asal dekat Segamat ke, asal dekat Pontian ke, asal dekat KL ke. Cuba cerita sikit je. Okay, saya anak jati. Saya ni bukan siapa-siapa lah. Nak cerita pun saya cerita sebagai background je lah. Kot ada yang ada yang sebenarnya dah kenal saya kan, yang tengok podcast Abang Botak kan, yang dah kenal. Saya kongsikan lah sikit dengan audiens Abang Botak. Saya adalah anak jati Keluang. Saya lahir di Keluang. Saya lahir di Keluang, membesar 5 tahun di Johor Bahru. Lepas tu saya patah balik Keluang. Saya patah balik Keluang. Saya pendidikan awal di Keluang, sekolah rendah di Keluang, sekolah menengah di Keluang, dan saya melanjutkan pelajaran di Negeri Sembilan. Masa dekat Johor Bahru tu dekat mana duduk? Saya duduk dekat Area Kempas. Area Kempas. Arwah ayah saya duduk pula bekerja dengan Hospital Permai dulu. Oh, okay. Pantai tu kan. Pantai Tongkang Manifest. Benda saya tak ingat sangat. Okay,
And then 5 tahun, sampai umur saya 5 tahun, kita bergerak, berpindah ke Keluang balik. And then sehingga umur saya 19 tahun, saya lanjutkan pelajaran ke UiTM Seremban. Jadi masa zaman sekolah tu, daripada tadika ke sekolah rendah tu dengan sekolah menengah kat Keluang lah. Tadika saya sampai umur 5 tahun saya dekat JB lah. Okay. Saya ingat dulu Tadika Perpaduan Hospital Permai. Oh, ada tadika daripada hospital tu sini, ada tadika dia. Dia taklah dekat nursery hospital. lah. Cuma taklah dia macam Tadika Perpaduan tu berdekatan dengan Hospital Permai. Siapa dulu Tadika Perpaduan Hospital Permai boleh tolong komen. Kok saya jumpa kan saya punya senior ke junior dulu kecil-kecil. Nakal tak ada ni? Saya dulu bang, saya tak kawan tau. Apa pasal? Sebab saya tak tahu kenapa saya tak ada kawan. Mungkin sebab waktu tu saya umur 5 tahun, tapi yang atas saya tu semua 6 tahun. Jadinya saya macam 5 tahun tu macam tak ada ramai sangat kawan lah. Dulu Tadika ada 5 tahun dengan 6 tahun. So 6 tahun tu dah sini-sini. 5 tahun ni macam kecil-kecil je. Dia orang macam ada gap lah. Ada gap lah kat situ. Zaman-zaman tu lah. Jadi 6 tahun terus pindah ke Keluang lah. Umur saya 6 tahun saya berhijrah ke Keluang pula. Adik-adik berapa orang? Saya 2 orang je. Saya dengan adik saya lelaki. Dia sekarang belajar dekat Pasir Gudang. Awak yang sulung perempuan lah? Saya yang sulung. Okay. Jadi masa tadika 6 tahun dekat Keluang, kat mana? Taman apa? Saya dekat kampung. Saya Tadika Kemas. Tadika Kemas kat Keluang? Tadika Kemas, Kampung Melayu Camik. Kampung Melayu. Belah mana tu? Kampung Melayu Camik. Kampung Melayu Camik. Jalan Mala ke mana tu? Jalan tengah nak ke masjid. Masjid Keluang? Tak, Masjid Camik. Masjid Kampung Melayu Camik. Okey. Saya duduk kampung. Saya duduk ladang, tapi saya bersekolah kat kampung. Oh, asal duduk kat estate lah? Ayah saya kerja kerani dekat dalam ladang lah. Jadi ladang tu masih ada lagi? Ada lagi. Mak saya pula sambung selepas ayah saya tak ada. Waktu tu mak saya memang tak kerja. Lepas tu lepas ayah saya tak ada tu, dalam sebulan 2 bulan jugalah, mak saya buat keputusan untuk nak duduk ladang tu sebab mungkin jiwa dia dah dekat ladang tau. Jadinya nak cari kerja luar daripada ladang tu pun dia rasa macam dia selesa lebih dekat ladang tu. Jadi dekat estate tu semua majoriti orang Melayu ke atau campur? Okay, untuk sekarang nak kata majoriti tak abang. Mungkin orang Melayu dalam 60%, 50% kot, dan selebihnya campur. Ada yang Indonesia, ada yang pekerja asing lah. So nak kata Melayu majoriti pun tak juga. Jadi masa duduk dekat estate tu, arwah ayah meninggal sewaktu umur berapa tu? Okay, waktu tu saya umur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun di hari akhir saya exam. Saya exam final untuk tingkatan 4 tu lah. Okay, tak apa-apa. Tu nanti kita masuk. Jadi masa sekolah rendah tu, sekolah apa? Okay, saya sekolah di SK Kampung Melayu Camik. Kampung Melayu Camik. Okay, pandai tak pandai masa tu? Dia kampung bang. Kampung kita saya tak ramai pun. Tak salah saya, kelas saya dalam 20 orang ada kot. Satu kelas? Satu kelas. Saya ada 20-21 orang. Nak kata paling corot nombor saya pernah dapat nombor 7. Saya ingat sampai sekarang. Nombor 7. Daripada 20 orang? Daripada 20 orang. Daripada 20 orang? Nombor saya 456. 456 tu je lah. Taklah pandai sangat tak. Kalau macam saya, nombor saya yang paling tinggi dulu kelas ada dalam 35 30 orang kan. Ramai. Satu kelas. Dekat Badan Negara tu kan. Nombor yang contohlah budak kelas 30 orang. Okay. Yang paling tinggi saya dapat 25 daripada 30. So paling corot 30. Dia bukan top 5, dia bottom. Alah, setiap orang pengalaman beza-beza bang. Zaman kita dulu, saya pun nak kata taklah orang kata orang ke depan, nombor-nombor depan tu semua keluar menteri. Taklah, saya antara dia lah, tak menteri pun. Tapi masa dekat sekolah rendah aktif tak? Macam biasanya sekolah rendah dia ada aktiviti sukan, olahraga ke, kawat kaki ke, berenang ke apa. Saya sekolah rendah kan. Ya, kita kampung, kelab tak banyak. Apa orang kata kau kurikulum tu kelab tak banyak. So nak tak nak memang kau kena masuk juga kawat-kawat tu. Tapi sebenarnya saya memang tak suka kawat. Betul. Saya manusia yang paling tak suka kawat. Saya waktu sekolah rendah,
saya memang masuk KRS. Sekarang ada lagi kot saya rasa. Masih KRS ada lagi. So KRS memang kena masuk kawat lah. Tapi saya tak dah masuk join mana-mana pertandingan ke apa ke. Saya dulu waktu sekolah saya aktif apa? Saya aktif netball. Netball tu memang saya bawa sampai ke zaman saya belajar. Saya aktif. So macam waktu sekolah rendah saya aktif netball, sekolah menengah saya aktif netball. Masuk U pun saya saya involve dalam mana game-game between batch ke kan, dalam netball. So netball lah yang saya konsisten Peringkat tertinggi bawa. masa sekolah rendah main netball? Daerah je. Daerah je. Tentu ada lagi expert lah. Ada lagi. Kita waktu tu kita nak bersaing dengan orang student-student daripada bandar, jauh bang. Kalau tim saya daripada kampung dapat beat tim bandar, mau tumbang lembu bang kampung saya. Buat kenduri terus betul, buat kenduri tu kampung bang. Tak, kita biasa je macam involve sampai daerah je lah. Jadi masa sekolah rendah sampai darjah 6, masa tu zaman Echa masih ada lagi UPSR? Saya zaman UPSR. Bachelor ke atau belum ada lagi lah? Bukan? Tak, saya bukan bachelor. Saya rasa bawah saya tu masih lagi UPSR. Jadi masa UPSR result macam mana? Boleh? Okay, saya punya ada sikit cerita lah. Ni mana yang tak tahu UPSR ada berapa ni kita tanya. Saya memang saya adalah dalam golongan saya 5 orang lah. 5 orang yang cikgu target straight ni. Tapi result saya dalam percubaan pertama, percubaan kedua memang tak pernah dapat paling tinggi saya rasa 3A. 3A. Ingat saya 3A. Tapi last corner kita dulu dekat kampung saya, sekolah saya tu dia cikgu dia memang rajin lah. Dia akan susunkan semua. Saya sama main sekolah pun sama. Dia akan susunkan planning lah untuk kau kena tuition bila, balik sekolah tuition, kat rumah kau kena buat praktis, hari minggu kau kena datang tuition. Kira macam hidup kau belajar. Saya ni pula jenis fokus saya sekejap. Saya dah dapat benda, katakanlah 3 benda yang saya suruh. Saya dah master benda ni. Contoh je, aku dah faham benda ni. Lepas tu saya akan hilang. Betul. Katakanlah sejam tuition kan, 20 minit je saya kat situ. Minit ke 21 otak saya dah, aku nak balik, aku nak main apa, basikal hari ni kan. Macam tu. Tapi dia hilang dalam fokus je. Dia bukan hilang betul-betul hilang dalam kelas. Saya masih lagi dalam kelas. Saya masih lagi kelas. Tapi bila minit ke 21 fokus saya dah hilang. Lepas tu ada satu hari tu, waktu dah last corner bang. Saya taklah berbual dengan member saya ni. Tapi waktu tu saya macam taklah kacau. Saya tanya dia, saya tanya soalan kat dia. Lepas tu cikgu tu ingat saya main-main dengan dia. Dia adalah budak top 1. Budak top 1. Saya tanya dia, lepas tu cikgu nampak, cikgu ingat macam dia nak saya macam nak interrupt dia kan, nak kacau dia lah, kacau fokus dia. Kali cikgu tu sound saya macam ni tau. Awak, kalau awak rasa awak tak nak berjaya, jangan bawa orang lain sama. Macam tu lah. Ayat dia lebih kurang macam tu lah. Deep. Deep. Saya kan, waktu saya tengok dia, saya tengok cikgu saya macam, saya rasa tercabar, yang sangat tercabar. Saya rasa macam, aku tanya je kot. Kan? Tapi saya faham lah, cikgu tu pun dia ada target untuk student-student dia. Dia pun tak nak student-student dia tu hilang fokus kan. So bila nampak tu, dia terus attack saya tau. Saya bang, waktu tu saya terus cakap dalam hati saya apa tau, fine, aku tunjukkan kau. Macam tu lah. Kau belum kenal aku siapa. Dia macam baik. Fine. Pam. Result saya, bayangkan 5 orang kan, yang cikgu target straight A. 2 orang memang. Salah seorang awak? Top 1 tadi tu yang saya kacau, yang saya. Waktu tu, tapi waktu tu saya tak percaya tu result saya. Saya cakap dengan mak saya bang, tak bu, ni bukan adik punya result ni. Nanti kita tunggu kok ada pengumuman yang orang kata tertukar result. Dulu pakai ni kan? Dulu pakai kertas tu. Kertas yang macam slip tu. Macam cari receipt punya. Betul, macam receipt tu. Dulu zaman dulu. So saya cakap dengan mak saya, ibu tak apa, kita tengok dulu, jangan suka-suka dulu lah. Macam takut ni result ni tertukar dengan orang lain punya kan. So saya tunggu lah seminggu tu kan. Happy tapi macam tak happy yang macam ni result aku sangat lah. Sebab kita tahu kita macam mana yang belajar. Kita pun tahu kan, kita jadi masuk, fokus kejap hilang. Tapi
Itu pengalaman yang saya sebab saya jadi manusia macam tu. Saya macam jenis manusia yang aku jangan sabar aku buat. Saya main-main kan. Tak, saya otak saya jenis cepat berimajinasi. Sebab tu saya daripada sekolah rendah sampailah ke zaman uni, dan sekarang pun saya memang masih lagi suka pada benda-benda seni. So waktu sekolah tu memang waktu yang seni saya perform. Seni saya suka. Seni dari segi apa? Lukisan, nyanyian, Okey. menari. Kalau benda pertama Yang saya tahu awak ada seni mentahankan diri. yang tu ada lah. Selingan lah. Okey. Top one saya rasa saya dalam muzik lah. Saya memang suka sangat. Main muzik atau menyanyi? More kepada nyanyian. Okay. Tapi kita adalah setakat studio dalam toilet je lah. Studio kamar mandi guys. Itu. Dan kedua saya mau kepada drawing tu nombor 3 lah. Nombor 2 saya mau kepada puisi. Saya memang ada satu blog. Lepas tu saya akan tuliskan puisi lah. Saya rasa last update 2023. Ada apa-apa nama blog? Arjura Blogspot. Okay. Boleh try tengok Arjura Blogspot. Arjura Blogspot. Boleh pergi ke dia punya blog dia. Boleh try tengok lah puisi-puisi yang dia dah karya-karya dia yang tersendiri. Okay. Sebab ayah saya falsafah. Belah saya ikut, saya rasa kalau benda tu saya ikut belah bapak saya ikut. Sebab bapak saya macam-macam saya pun setahu saya dia orang jenis falsafah. So daripada situ mungkin saya inspiring sikit. Masa sekolah rendah tu ada masuk juga pertandingan-pertandingan bersajak ke, menyanyi ke, karaoke dekat. Ada, tapi saya rasa peringkat sekolah je kot. Karaoke dekat apa, Majlis kahwin tu biasa. Maksud ni awak ada masuk tournament yang luar punya dekat? Tak ada. Paling pun dalam sekolah je. Sekolah je lah. Macam tu. Itu sajak lah. Sebab family saja dia tak influence sangat. Maksudnya dia tak bagi kita orang explore sangat. Benda-benda macam tu. Pernah je saya waktu zaman dah habis belajar. Saya nak tadi saya cakap macam ni. Saya nak ambil mascom. Saya nak belajar berlakon. Saya nak ambil berlakon. Lepas tu family saya cakap macam ni. Benda tu sekadar hobi. Dia memang tak prefer untuk saya serius lah dalam bidang tu. So saya fikir macam okay lah, dah lah. Dia dah macam daripada tak dapat restu apa-apa kan. Tak apa, kita cuba jalan lain. Tapi cousin-cousin saya pun ada je yang pernah cuba, tapi tak lepas juga lah. Sebab cousin-cousin saya yang try to apply dalam bidang seni semua ramai yang tak. Kalau kat KL tu apa panggil apa dia punya yang biasanya kalau ahli seniman belajar tu kat mana tu apa? Aswara. Aswara. Saya pernah masuk Aswara tapi dia pergi lawatan je lah. Waktu masuk dalam hati, waktu saya sampai bang saya macam gila lah dia punya art kan. Saya tengok macam sampai kalau saya macam kau kenapa tengok lukisan ni biasa je lah. Aku tengok tak payah macam tu sangat. Dia beza lah. Dia macam hidup lah. Dia macam saya kalau tengok art-art macam tu kan, otak saya macam berfikir apa yang dia cuba nak maksudkan daripada segi macam ni. Okay, dia mungkin melambangkan ni. Benda-benda tu akan mainan kepala otak. Dia berbeza kalau orang yang tak faham seni ni. Saya pernah bagi puisi saya dekat kawan saya macam kau baca puisi aku macam waktu tu dah rasa puisi tu paling gempak Lepas tu dia kawan saya, aku tak faham apa dulu. Aku tak faham satu apa pun kau cakap. Saya macam orang kalau buka art kan kau tak ada nampak lah. Takkan faham. Jadi skor rendah habis dapat 5A. Lepas tu skor menengah melanjutkan pelajaran ke? Okay, sekolah menengah saya pernah masuk. Okay, saya student straight A. So ayah saya expect untuk saya masuk sekolah tinggi lah, macam sekolah berasrama. Saya masuk bang, tapi 9 hari je saya kat dalam tu. Asal? Kena bully? Okay, dia satu. Okay, waktu tu mata saya ni agak sensitif. Terlalu nampak sangat lah. Okay. Sampai saya jatuh sakit ke. Nampak apa tu? Ada pernah satu hari saya nak asrama standard lah. Kau 4 pagi kau kena bangun tau, basuh baju kan. So waktu tu 4 pagi 4:30 pagi saya bangun. Saya basuh baju. Saya turun tangga tu. Sebelah tangga tu kan tangga tembok kan, dinding sebelah tu kosong. Saya nampak ada satu muka buruk gila bang. Saya lalu depan dia. Saya nampak daripada anak mata saya ni. Saya macam waktu tu saya terdiam lah. Tapi saya tak buat apa-apa lah. Itu satu. Dia maksudnya benda halus lah. Dia nampak tu. Benda yang dia tak follow, dia tak gerak apa. Dia just static dia static kat situ dia. Tengah mandang. Dia macam ibarat macam
Ni muka dia kan, saya lalu depan dia macam ni. Oh, okey. Berselisih hidung lah kata. Macam tu lah. Satu. Yang kali kedua tu saya jatuh sakit. Saya call bapak saya nak balik kan. Waktu tu semua dekat surau. So tinggal saya je dekat blok tu dengan saya punya warden lah. Tapi warden tu saya pun tak teman saya naik atas. Akhirnya saya sampai, dia kata okay, pergi ambil barang kan. Warden saya pun ada, dia kata pergi ambil barang awak, boleh balik kan. Masa tu waktu malam ke? Waktu tu malam. Saya lepas maghrib macam tu. Lepas maghrib lah. Lepas maghrib macam tu. Saya turun tangga. Dia ada 2 blok. Blok saya blok kedua. Daripada blok pertama kedua nak turun tu tangga. Saya lalu tangga. Saya toleh ke belakang. Blok 1 tu dekat atas bumbung tu ada macam Spiderman bang. Oh. Di tengah macam tu. Macam memang bentuk Spiderman lah. Tapi tamat gelap. Waktu tu pun bangunan tu memang gelap dua-dua. Sebab tak ada orang kan dekat situ. Dia kejauh tak? Tak, dia macam statik itu je. Statik itu je. Tapi memang cara duduk tu Spiderman. Itu 2. 3, saya tak tidur malam. Bukan tak tidur malam. Satu malam tu tak ada tidur. Sebab saya rasa macam saya dengar satu situasi. Saya tutup mata. Tapi belakang saya ni ada satu situasi yang orang tengah kata berperang. Tak berperang. Tapi ada cerita lah yang katakan dulu tapak tu adalah tapak Jepun. Tu dalam tempoh 9 hari. Dalam tempoh saya berdaftar dekat sekolah tu sebulan. 9 hari je saya dalam tu. Selebihnya saya kat luar. Okey. Itu lah ceritanya. So kira 9 hari saya dekat sekolah tu. Selebihnya saya tukar sekolah ke SMK Paluh. Itulah saya punya sekolah. Jadi cerita yang ketiga tu macam mana dia? Cerita yang ketiga macam mana? Yang tadi yang tapak okay, tapak tu senior-senior saya tak tahu lah ni wallahualam yang diorang tipu saya ke tak kan. Dia kata tu adalah tapak-tapak peperangan askar Jepun zaman dulu lah. Dia kata ada sejarah yang jumpa yang pernah ada satu malam diorang ternampak askar Jepun tengah berkawal dekat padang tu kan. Wallahualam diorang betul ke tak. Tapi memang waktu tu satu hari tu saya pejamkan mata tapi saya tak boleh tidur, tidur ayam. Jadi saya boleh dengar salah-salah. Nak kata perang tak perang, tapi macam satu pergerakan lah. Pergerakan yang orang sedang bekerja. Saya tak tahu nak istilahkan berapa. Macam bunyi menukang semua lah. Tak menukang. Dia macam pergerakan orang abang. Tak tahu pergerakan tu pergerakan berkawat ke benda saya tak tahu lah. Tapi benda tu nak ikutkan kau. Malah agak aku 2-3 pagi siapa nak buat kerja kan. Betul. So macam aneh-aneh lah. Benda-benda yang aneh yang sampai pagi benda tu. Saya tak ingat sampai pagi. Entah saya tidur terus kot. Tu antara yang saya ingat lah. Tak boleh ingat semua. Tapi lepas daripada tu saya keluar dari sekolah tu okey je. Waktu tu mata saya agak sensitif sikit. Tu saya macam tak berapa selesa lah. Kita nak sekolah pagi kan. Malam dah kena macam tu. Tak sedap lah. Jadi masa sekolah menengah tak duduk asrama terus lah? Tak. Berang lagi 9 hari je saya kat asrama. Sebulan saya dekat sekolah tu, 9 hari saya kat asrama. Sebulan selepas tu saya keluar. Jadi form 1 sampai form 3 dekat SMK Paluh? SMK Paluh. So PMR result? Saya dah tak ingat. Tak ingat? Sebab drop gila. Tapi lulus lah semua? Tapi semua lulus lah. Cumanya macam kalau dulu ada 5, lepas pada tu tak ada 5. Ingat 2 ke 3 macam tu lah. Jadi masa form SPM form 5 tu sambung dekat sekolah yang sama atau? Sekolah yang sama. Sekolah sama lah. Ambil apa dulu? Sains tulin ke? Saya sains tulin. Sains tulin. Biologi, fizik, kimia semua wajib lah. Dengan IMAT tu lah. Yes. Saya tak nak bang. Saya nak masuk kelas belakang. Kelas kalau macam dulu saya sekolah ada sains sosial. Seni. Tak, saya waktu tu saya nak masuk seni. Waktu cikgu saya tak bagi. Dia kata awak kenapa nak masuk seni belakang? Sebab diorang sekolah saya macam ni. Dia macam dia tengok kepada kemampuan kau. Lepas tu nanti kebolehan kau kan belajar macam mana. So nanti dia akan masuk kelas yang besar saya nak. Kalau dah macam result kau macam ni, kau kena masuk kelas tu. So macam waktu tu saya macam nak apply kelas belakang lah. Tak kelas belakang, maksudnya kelas belakang kelas saya lah. Macam kelas tu tak silap saya dia ambil seni tak ingat abang. Tapi macam tu lah. Saya nak ambil course tu, tapi cikgu saya tak bagi. Kata awak sebab dalam 21 kelas 21 orang kelas saya 5 orang je Melayu. Selebihnya Cina, seorang India. Yang saya tulis tu 5 orang je Melayu. Ramai juga. Seorang lelaki Melayu. Seorang je kan lelaki Melayu. Awak
4 orang perempuan, seorang lelaki. 4 orang perempuan. Best friend kita orang Mana-mana main netball, main silat, segala benda ni. Sampai sekarang Sampai sekarang siapa yang tahu kan kawan saya dia pernah update dekat saya selalu macam saya rasa sampai sekarang pun kalau cikgu saya tanya kan, dah tolong keluar berempat dan hilang satu, cikgu dah tahu lagi satu walaupun sampai sekarang. So dalam 21 orang, seorang je perempuan Indian, selebih Chinese, 5 orang Melayu, seorang je Melayu lelaki. 4 perempuan ni termasuk saya lah, Melayu. Masa tu ada macam pesaing masa tu, jangan cakap lah. Saya memang nombor saya waktu tu belas-belas bang. Kau tak boleh beat bang, budak Chinese. So dia orang pagi petang siang malam tuition. Saya memang masuk sekolah menengah, hilang lah perangai UPSR tu. Pagi petang siang malam tuition tu dah hilang lah. Kita dah masuk zaman-zaman yang zaman-zaman nakal lah. Tapi jadi masa yang kau ceburi silat tu masa sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Okay, cerita dia saya tak tahu pun. Maksudnya saya taklah rasa nak sangat pun silat. Saya pilih kelab yang tak ada kawan. Saya cakap saya tak suka kawan kan. Saya pilih kelab yang tak ada kawan. Okay, faham. Saya pilih kelab yang tak ada kawan. Okay, ada satu ni silat. Okay, saya masuk daftar apa tu, kelab silat tu. Tu kan, bila lama macam best juga kan main ni. Benda tu pun salah satu seni tau. Bila saya dieksposkan dengan seni tarian. Banyak gua-ajar apa semua tu kan. Saya macam art ni berat tu. Saya rasa saya waktu saya rasa macam aku teruskan. Memang saya teruskan lah. Saya pernah waktu adik saya sekolah waktu adik sekolah rendah, saya pun bawa dia je pergi silat. Last dia masuk sekolah tu, dia pun join silat sampai sekarang. Cuma dia lagi mau aktif daripada saya. Adik lelaki. Adik saya. Sekarang belajar, dia tengah belajar kan? Tengah belajar masih lagi. Adik tengah belajar tu dia aktif lagi. Waktu awal tak silap saya dia masuk jugalah silat tu. Tapi tak tahu sampai sekarang ni aktif ke tak. So, macam awal je tu. So dia masuk under saya punya lah. Boleh. PM botak. Dekat je Cik Masai dengan Ketua Masai kan. Dekat je. Habis tu ada sumpahan tu. Dia apa? Ada sumpahan tu. Mak saya sebenarnya tak suka sangat tau. Kalau sebab dia ambil apa bang yang lawan antara dua tu apa? Sparring. Dia sparring. Tapi yang dua apa dia punya tempur. Tempur seni tempur. Dia masuk seni tempur. Setiap pertandingan yang dia masuk, dia takkan boleh melepasi tempat kedua. Paling tinggi tempat kedua. Dia takkan dapat tempat pertama. Walaupun coach dia kata, kau dah perform lah. Aku ingat kau boleh dapat tempat takkan lepas. Paling tinggi peringkat mana tu? Dia kan negeri. Saya tak tahu abang. Saya waktu dia dah mula aktif tu, saya cuma follow. Bila saya tanya dia, aku ada game tu je. Saya tak tahu dia main sampai mana. Banyak kalau nak dibandingkan saya dengan dia, memang dia lagi banyak aktif lah. Kalau daripada bidang macam kurang. Okay, jadi sekolah menengah CPM. Okay, result. Okay. Berapa A? 2 juga kot. 2 ke 3. Saya tak ingat abang. Sambil lepas lah. Yang orang kata apa, priority subjek awak lulus lah. Priority sejarah, bahasa Melayu. Saya dekat agama dengan bahasa Melayu Jadi kalau bahasa Melayu awak agama bahasa Melayu lagi satu, saya tak ingat apa. Bahasa Melayu kalau awak A tak pelik lah. Sebab masa kita sekolah menengah, saya ingat lagi masa sekolah menengah, novel saya tak ingat tambah apa. Tapi novel tu saya suka baca sekolah menengah tu, Anak Din Biola. Itu sama abang lah. Sampai tak ada. Jadi tak pelik kalau bahasa Melayu awak perform masa SPM. Sebab masa tu kita sekolah menengah pun dah diajar dengan bacaan novel yang ayat-ayat dia sangat puitis lah. Betul. Tapi bang, cikgu yang ajar saya bahasa Melayu tu, cikgu Chinese tau. Abang tahu tak dia komen apa dekat saya punya ni? Yang mana? Blog? Tak, dekat saya punya karangan. Okay. Dia kata saya tak faham. Sebab apa abang? Saya terlebih baca buku puisi sampaikan habis.